Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Fakir Razi. First kali sebelum kita mulakan video, kepada yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Okay kan, sebelum aku teruskan video, hampa layan dulu video yang buat ada ni kan. Pasal saya kita ulas sikit. Okay, layan dulu. Semua makanan dekat kedai abang ni, betul lah bang? Betul. Kita borong semua, okay bang? Betul. Thank you. Okay geng. So aku pun sebenarnya tak tahu nak cakap macam mana. Apa yang boleh tengok dalam video tu sendiri, sebenarnya aku tak kenal siapa tu Coki. Okay, siapa budak nama Coki tu kan. Tapi setahu aku dan seingat aku masa budak Pak Nam dulu tengah hot, aku rasa dia ni kot yang duk seng-seng dengan budak Pak Nam tu, Coki tu kan. Sebab tengok muka dia pun macam muda lagi. Tapi dalam video tu tak nampak lah sebab aku blur kan. Sebabnya aku tak maulah jadi ejen penyebar benda-benda macam ni. Okay, first thing first, apa yang aku nak ulas sikit tentang apa yang jadi kat dalam video tu, hampa boleh tengok kat TikTok kalau hampa mau. Okay, tapi bagi aku macam tak payahlah pergi cari. Okay, unless kalau hampa nak ambil satu pengajaran ataupun hampa nak satu pembuktian untuk nasihat ke, tak apalah. Tapi kalau saja hampa nak pergi tengok, tak payahlah. Hampa secara tak langsung menaikkan algoritma video tu dan akan push video tu jadi macam lagi viral dan view dia pun lagi tinggi. Okay, berdasarkan apa yang ada dalam video tu, apa yang kita boleh nampak, apa yang aku sendiri tengok secara jelas lah. Okay, budak yang nama Coki ni, okay, based on video lah, apa yang aku nampak, apa yang penjelasan yang aku tengok dalam video tu, mereka ni duduk dalam satu kereta bercampur lelaki dan perempuan. Dan dalam video tu boleh nampak ada seorang perempuan ni duduk atas bawah si Coki ni. Okay, dan Coki ni dia tutup muka dia sebab dia tak mau orang kata apa, orang duk record dia apa semua bagai. Tapi the fact is, bila mana dia tutup dia punya muka tu, masa dia tutup dia punya muka tu, muka dia tu bukan tutup dengan tangan tau. Dia macam tutup side, kot tepi macam ni kan. Lepas tu pula apa, muka dia beralih ke dada si perempuan tu lah. Yang tu satu. Yang kedua, mereka duduk dalam kereta bercampur lelaki dan perempuan lah. Okay, so aku pun bukanlah kata nak ulah benda ni, ulah syok-syok, ulah santai-santai nak kecam sana sini. Tapi aku pun cari, aku jumpa satu lagi video yang mana Coki ni dia buat satu permohonan maaf ataupun penjelasan secara terbuka dekat TikTok juga. So bila aku tengok penjelasan yang Coki tu bagi, masa tu dia pun tengah kalang kabut macam mana tak tahu kan, double park apa tak tahu. Lepas tu dia pun masuk dalam kereta secara kalang kabut. So bercampur lah kat dalam tu. Okay, first thing first lah. Okay, dia ada minta maaf. Mungkin dia sedar ada kesalahan yang dia buat. Okay, tapi overall aku tak nampak yang apa yang dia cakap tu dia faham overall yang dia buat tu adalah benda yang salah. Okay, bila jadi macam ni, first thing first adalah ikhtilat confirm out mat kan. Hubungan pergaulan bebas apa semua bagai confirm memang out dah kat situ lah. Okay, so apa yang aku nak cakap adalah tentang, aku bukan nak letakkan salah tu 100% dekat atas si budak Coki ni ataupun kawan-kawan dia. Aku nak letak kesalahan ni ke atas diri aku sendiri dan juga kita semua kat luar ni yang tengok, yang kecam, yang pandai kecam, yang pandai komen, yang pandai pumpam-pumpam sana sini. Tapi bila kita tengok persekitaran yang macam ni depan mata kita, tak kisahlah bukan budak Coki sekalipun, kita tengok anak-anak muda kat luar sana bergaul bebas apa semua, couple sana sini, lepas tu tengok dunia bersosial semua, kita tak ada rasa nak menegur, kita tak ada rasa nak mengawal kan. Maksud kata, bila kita tengok benda tu, kita ada satu set dalam kepala otak, aku bukan mak pak depa sendiri minta larang, sebab aku nak pergi larang. Okay, first thing first, kita ni sebagai orang Islam, dan for sure budak-budak macam ni, bila kita pergi tanya, mereka boleh mengaku mereka Islam. Unless kalau kita live pergi tanya, memang mereka mengaku mereka bukan Islam ke apa, tengok IC memang mereka bukan Islam, tu mereka serta lah. Tapi bila kita pergi tanya, for sure majority adalah Islam. So, tapi mereka tak dibendung dan tak dididik dengan full, orang cakap, kehidupan sebagai seorang orang Islam. Jadi kat situlah terjadinya hubungan ataupun pergaulan bebas yang tak terbatas, tak dikawal, tak dibendung. Macam itulah ibarat dia. Okey, benda ni jadi sebab apa tau? First kali orang kita ni dia tak cakna dengan apa yang jadi kat keliling. Dia tak terlalu alert dan dia terlalu, orang kata apa, di sebalik arus kemodenan ni, depa nak selaraskan dengan open minded. Maksudnya, biarlah dunia makin moden, so kita pun
open minded je lah. Berapa kita nak fikir kolot macam dulu orang kampung semua bagai kan. Itu adalah satu pemikiran yang salah. Bila mana kita menjaga pergaulan, tingkah laku kawan anak-anak kita, adik kita, abang kita, kakak kita kawal mereka supaya mereka tak buat benda-benda macam tu kat luar. Itu bukanlah satu perbuatan yang dikatakan kampung sebenarnya. Okey, itu adalah tuntutan dalam agama Islam kita sendiri, yang mana kita ni dilarang sama sekali bergaul bebas, bercampur lelaki dengan perempuan. Macam itulah, seperti yang kita semua tahu kan. Sebab dekat sekolah sendiri pun dah diajak kan, dah diajak. Kalau sekolah menengah macam tu pun mereka dah diajak, apatah lagi dekat sekolah agama kan, diajak sebab bila mana lelaki dan perempuan tak boleh bersentuhan. So means bila dah tak boleh bersentuhan, tak boleh lah kalau kita nak bergaul sesuka hati. Risau dalam pergaulan tu ada bersentuhan. Okey, tu satu. Yang kedua, aku pernah cakap dalam topik sebelum ni, video aku sebelum ni, ada satu ayat ni yang mana aku tak ingat dia sama ada hadis ataupun Al-Quran. Kalau dia ingat tolong ingatkan aku kat ruang komen. Okey, perkataan dia berbunyi macam ni, la taqrabu zina. Maksudnya janganlah kamu mendekati zina. Bukan kata hang jangan buat zina tu, tapi hang nak dekat pun jangan sesekali. So kalau perbuatan kita tu boleh mendekatkan kita dengan zina ataupun mencenderungkan kita kepada zina, sebetul kita jauhkanlah kan. Macam dah apa yang jadi dalam video tu, terang-terang mat perempuan tu duduk atas riba coki. So bila dah duduk atas riba coki, itu bukan mendekatkan dah, itu usaha menjadikan benda tu. Walaupun benda tak jadi, aku bukan buat tuduhan, walaupun benda tak jadi, tapi benda tu dah jadi macam tu, so tak langsung dengan jiwa muda dan remaja yang membuat-buat tu, benda tu tak mustahil akan merangsang something lah kan. So dalam penerangan si Coki pun dia cakap saya tak ada hubungan apa-apa dengan dia, couple or something. Even hang couple pun dik, benda tu tetap salah dik kan. Sebab apa? Hang tak ada ikatan yang sah. So jangan jadikan pemikiran bila hang couple misal boleh nak pegang tangan dia, nak beli duit dari riba, ada pun semua bagai. No, even hang tunang sekalipun hang tak boleh buat lagi benda macam tu kan. Sampai hang sah nikah baru boleh. Macam tu lah adik. Okay, kalau adik tak faham lah, okay, abang bukan nak tak salah tu 100% kat adik, tapi sebabkan hang pun dah remaja kan, dia pun dah remaja, kita boleh letak jugalah kesalahan dekat dia. Tapi aku lebih menekankan kesalahan itu kepada kita, okay, diri aku sendiri dan juga kita orang keliling ni, yang mana bila kita tengok benda ni kita tak rasa nak cegah. Okay, so dekat sini aku harap sangat bila mana lepas ni kat luar kita dapat semangat ataupun orang kata apa, kekuatan untuk kita menegur apa yang jadi dekat luar sana, especially macam ni lah, pergaulan bebas dan orang kata pun sosial yang tak ada batas lah pun semua bagai, lebih kurang macam tu lah. Dan aku harap sangat lah benda-benda macam ni boleh dibendung satu hari nanti. Okay, apapun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan kepada yang dah subscribe terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, support gang. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, peace y'all.